digelar seorang businessman yang berjaya ataupun seorang doktor pakar yang berkhidmat di Apang Puteri Hospital atau Gleneagles Hospital. Jadi rumah yang saya nak tonjolkan ialah sesuatu yang mungkin bermanfaat pada anda. Rumah ni ada 7 bilik. Alright. Dia ada central vacuum system, dia ada heated pool, dia ada lift sebab dia 3 tingkat, dia ada lift, and dia ada solar panel to support the electricity consumption. Tapi yang istimewanya, rumah ni hanya 10 minit daripada Apang Puteri ataupun Ambang Point, maybe 15 minit ke Gleneagles Hospital ataupun setengah jam ke Prince Court. That's why I say rumah ni sangat-sangat sesuai untuk doktor yang berkhidmat di hospital ni. Specialist doktor lah especially. Okay. Sebab rumah ni harga dia 4.5 million. Dan rumah ni warna hitam. Rumah ni warna hitam. Tapi warna hitam ni dia boleh ditukar. Okay. Setengah orang suka warna hitam, termasuk dengan owner yang sekarang ni, dia suka hitam. Hitam is elegant. Okay. Tapi kalau nak tukar ke warna lain, you probably need to spend dalam 20,000 untuk cat semula luar dalam. Itu saja. Okay. Kedudukan rumah ni dekat dengan SUKE, dekat dengan DUKE, tak jauh daripada Karak. Okay, melalui DUKE tu, you boleh sampai ke tol SUKE boleh hala ke selatan. Okay. Sering UK ni, you keluar sikit je ke MRT tu, dah boleh sampai lah kepada DU dia. Jadi amat mudah. Lokasinya memang strategik. Jadi kalau anda seorang businessman yang berjaya, duduk luar KL, tapi terpaksa datang ke KL selalu untuk meeting atau berurusan, jadi kalau tinggal di sini memang a lot of time saving lah, a lot of time saving. Okay, so kalau minat, bolehlah kita view rumah ni sekali.